Ipoh ada hidden gem makan plus floral vibe. Habis breakfast tepi sungai di Tingkat Valley, kita sama perjalanan kita dengan JKJX. Kereta ni ada 7 mod pemanduan. Walaupun muka dia nampak macam budak-budak manja yang parking depan pavilion, tapi kereta ni boleh reda off-road. Kalau korang risau bawa kereta besar, jangan risau. Bab safety memang terjamin. Setiap sudut terjaga sebab kereta ni ada ADAS level 2.5. Jangan lupa kita ada 70mm dashcam 4K Omni. Nak jalan Ipoh malam-malam, jangan risau sebab dia ada Lumi Vision. Rakaman lebih terang, detail and sharp. Yang paling menarik, JKJX pun dia ada auto park assist tau. So korang memang mudah sangat nak parking. Kamera dia pun jelas dan korang boleh tengok 540 darjah tau. Setiap sudut korang boleh nampak. So kita dah nak sampai Asa Eatery Cafe. Jom makan. Buka pintu je terus rasa wow. Konsep dia lain macam. Penuh kehijauan, estetik habis. Kami cuba lemon butter chicken whole leg, creamy and juicy. Plus signature nasi ayam penyet. Sambal dia memang pedas. Sangat recommended dekat sini. Lepas makan, boleh pula cuci mata tengok bunga. Ada banyak bunga cantik. Nak beli pun boleh. Misi makan kita dah settle. Perut kenyang, hati pun senang. Di episod terakhir, kita orang akan bawa korang ke tempat wajib pergi di Ipoh dengan JKJX. So, stay tune, okay?